Inilah sakit. Bandangut ni, ha. Aduh. Nah, Opa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, minta mana Atuk sarapan. Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang Is suruh buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ipin. Yalah, terima kasih. Sama-sama. Alang, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tu. Nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori loh. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Okey. Lagi. Op. Sikit lagi. Op. Ayah, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukang sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. Nak tolong? Bolehlah, bang. Boleh? Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan kampit beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Dah habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian, kita susun dekat gerobok tu. Lu dorang tolong Kilija. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih, Uncle. Atok. Barang-barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pin dari pin selamanya. Betul. Ini betul. Terima kasih, Abang
Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Upin, Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Upin Ipin faham kan? Upin, Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampik besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul? Ini gerobok rezeki abang buatkan nak bantu orang kampung yang susah. Ambil lah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambil lagi ni. Nak makan yang kecoh. Nah, ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampik beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampik beras. Dah mula dah projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam tu lah. Semua nak diambilnya. Tak ingat orang lain. Ini je beras yang ada. Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Sardin percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk berniaga. Aduh. Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Kak, nak aiskrim. Jom, abang belanja. Yeay. Korang nak aiskrim apa? Aku punya lepas sini. Aku nampak dulu. Gaduh.
tak kira. Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Hei, macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan Kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul-betul-betul. Ih, geraknya. Hei, tak bolehlah macam tu. Disebabkan 1-2 orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Sila ambil ini. Is! Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Uish, ramainya orang. Hai, saya cek. 1, 2, 3. Wah, diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu baru abang war-warkan. Kenapa nak wawarkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Oh, nak kutip duit. Bukan duit je, sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Oh. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung Runtuh. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Tu. Terima kasihlah Ya, you Makcik. Is. Makcik balik ya. Bye. Ipin, jom. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Adik. Ya? Opa. Dah balik pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada, Opa. Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada. Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Adik. Saya Upin. Saya Ipin. Betul-betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak. Kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Ia, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Betul-betul-betul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh, orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan. Hello, isi. Tinggal Ipin selamanya. Betul-betul-betul.
tu? Uish, Atuk main motor lah. Seronoknya. Opa, kita orang nak pergi rumah Atuk. Boleh? Pergilah. Terima kasih, Opa. Dah, jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajak kita orang buat basikal macam tu ya. Brom-brom. Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah, motor Atuk kan motor Kapcai. Jom, Atuk belanja korang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah, semua turun. Tolong. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor Kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemarkan udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Eleh, asap sikit je. Bola bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor Kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih abang. Sama-sama. Jom Atuk. Bawa laju-laju. Kita potong Abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Dia lambat. Asalkan selamat. Betul. Lagipun motor Kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor Kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Alamak. Macam mana tu? Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor Kapcai.
lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamuk. Atuk, nyamuk serang kita orang. Apa nyamuk tu? Kenapa? Nyamuk tak gigit Atuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai. Awi! Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Atuk, kita orang tak pernah tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya. Hayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Iya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Kau kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli baru lah tu. Nanti boleh bawa laju. Brum, 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 brum. Cuba tengok harga dia. Hui, banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk di universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Uish, lama betul Atuk pakai motor ni ya. Betul-betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor banyak bagus Sudah mati, boleh hidup balik Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Awi, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup bergaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu.
Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Awaklah begini. Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nasi goreng, mihun goreng, mi goreng mamak, Maggi goreng, ayam goreng. Semua nak. Atuk belanja. Terima kasih, Atuk. Okey. Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam situ. Ada. 10. Cikgu, Abang Is. Wah, Cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Motor kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Apa cakap kapcai? Lah, motor kapcai tu apa? Motor kapcai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tiub berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120 km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor kapcai tu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Betul. Bye, Tata. Bye. Tolong! Motor aku, motor kapcai aku dah hilang. Atuk tak apa-apa. Atuk, itu kan motor Atuk. Cuba Atuk tengok. Apa? Bila kau datang? Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa kau datang tak tahu? Wah, risau. Kesian, kena tarik telinga. Rembo. Apa dah jadi? Tadi baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Rembo! Nasib baik Rainbow selamat. Iya, motor kapcai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor kapcai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Brum.